Susah sangat kan nak cipta langit ni? Innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, iza arada sya'an, bila Allah nak sesuatu, cukup dengan kun fayakun. Soalan, adakah Allah nak buat sesuatu, Allah kena sebut kun fayakun? Tak. Ha? Tak. Tapi maksud ayat macam tu je. Bila Allah nak buat sesuatu, Allah kata kun fayakun, jadi. Adakah mesti Allah kata kun baru jadi? Kalau tak sebut kun tak jadi? Tak. Tak. Habis kenapa Allah sebut kun? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, Allah nak cipta apa-apa, semudah kun. Betul? Allah nak jadikan api yang membakar Nabi, Jadi sejuk. ku ni, jadilah kamu sejuk. Automatik jadi sejuk. Tak perlu tunggu 5 minit ke 10 minit. Kita nak panaskan air, berapa minit? Lepas tu nak sejukkan balik. Lama. Tapi benda-benda macam ni Allah cerita, kita tak rasa. Sebab tu akhirnya, kita jadi berat nak beribadat. Ulama kata, bila kita cinta Allah, kita kenal Allah, semua ibadat jadi mudah. Sebab kita tahu kita beribadat pada siapa. Tuhan yang hebat. Semua jadi mudah. Tapi bila kita tak kenal Allah, tak yakin kehebatan Allah, ibadat pun jadi susah. Sebab kita tak kenal dan tak cinta. Betul tak? Kalau kita cinta sesuatu, yang susah pun jadi mudah. Ada orang memancing tengah laut tu. Satu hari duduk tengah panas. Kenapa mudah bagi dia? Ha? Dia cinta memancing. Sebab cinta. Sebab dia cinta. Sebab dia cinta. Ha. Dia orang apa ni? Dia bangun salat malam. Susah kan? Sebab dia tak kenal Allah, tak cinta Allah. Tapi bila bola pukul 3, mudah tak baginya bangun? Sebab? Cinta bola. Ha, itu je. Jadi ibadat ni, selagi mana kita tak kenal Allah, tak cinta Allah, satu bebanan.